Difficult customer ni biasanya kategori orang-orang yang kerja sangat sibuk. Contohnya doktor, lawyer. Okey, contoh pekerjaan orang difficult. Tetapi diorang ni appreciate produk. Appreciate you punya value product. Okey. Dan diorang ni senang payment. Senang payment. Apa lagi? Tapi satu perangai diorang susah balas WhatsApp. Okey. Saya tanya you all jujur dah. You all ada tak customer you all bagi salam 2 jam lepas dia jawab salam. You all puteran pasal produk, dia tanya soalan. Ada. Tapi lambatlah. You all bagi nombor account, you all bagi nombor account, dia pun tiba-tiba je esok tu hantar resit. Tak bagi tahu salam akak dapat pembayaran, tak bagi tahu pun, dia hantar resit je. Ada tak? Ada. Maksudnya kalau you all dah tahu, faktor diorang adalah faktor difficult customer ni. Mereka sangat susah balas WhatsApp. Kadang-kadang diorang suka hidup menyendiri, tapi kadang-kadang juga mereka terlampau sibuk. Contoh kerja lawyer doktor. Saya bagi tahu contoh tadi, wife saya. Contoh yang saya bagi tahu you all perangai wife saya, contoh. Dia sangat sibuk kerja as a doktor, dia membeli online. Okey, dia beli online. Bila dia memang buka Shopee, buka dia deal dengan orang sebagainya. Tetapi dia hanya buat pembayaran pada waktu sebelum dia tidur. Dah tidurkan anak, dah set urusan semua kerja, dia buka scroll Facebook, nak janji dengan budak nak payment tadi, dia pun payment. Oh, janji dia nak payment tadi, baru payment, baru buat pembayaran. Okey. Lepas tu, bila sampai barang, dia pun tak ingat dah barang apa dia beli.